Allah tidak mungkin terhijab oleh sesuatu pun. Tidak mungkin terhijab oleh sesuatu pun. Ya, yang berlaku adalah kita yang terhijab daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua keadaan ini berbeza. Ya, contoh sahabat-sahabat sekalian. Katalah ustazah ambil pen ni. Ya, lepas tu ustazah pun tutup pen ni dengan telekung ni. So nampak tak pen ni? Tak nampak. Kenapa pen ni tak nampak? Telekung dah tutup. Okey, ini satu keadaan, ya. Satu lagi adalah ni pen. Dah tutup mata ustazah. Nampak tak pen? Pun tak nampak pen. Pen ni tertutup tak? Pen tak tertutup. Habis tu apa yang tertutup? Pandangan ustazah sendiri yang tertutup. Okey, boleh faham tak setakat ni? Cuba tulis kat ruangan chat tu, ya. Faham tak? Ada beza tak? Ada beza tak yang ustazah masukkan pen dalam telekung, ya, dengan pen ni tak tutup pun, mata saya yang tutup. Okey, okey. So maksud dia macam ni. Kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala terhijab oleh sesuatu, ia ibarat macam kita kata pen ni ditutup oleh telekung. Ini adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna seolah-olahnya telekung ni lebih hebat daripada pen ni. Kenapa? Telekung ni boleh tutup pen. Ini mustahil bagi Allah. Allah tidak pernah terhijab oleh sesuatu. Masya Allah, subhanallah. Ya Allah, itu yang disebut pada hujung ikam ni apa dia? Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, atas hamba-hambanya. Jadi semua ni makhluk-makhluk Allah. Semua ni hamba-hamba Allah. Semua ciptaan Allah. Tak mungkin ada ciptaan Allah yang boleh menutupi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak faham tu. Nak faham apa dia? Allah tidak pernah terhijab dengan sesuatu pun. Jadi sekarang ni orang yang tak sampai pada Allah, yang tak teringat pada Allah, yang lalai daripada mengingati Allah, yang rasa jauh daripada Allah, itu bukan Allah yang meletakkan apa-apa hijab. Ya? Ataupun Allah terhijab. Tak. Itu sebenarnya adalah kita yang meletakkan hijab. Mata kita, mata hati kita yang tak nampak. Allah tidak pernah terhijab dengan sesuatu apa pun. Ini satu gambaran juga apa dia? Betapa Allah mengalu-alukan. Mengalu-alukan, mengajak. Maknanya siapa pun boleh sampai kepada Allah. Tapi ingat, jangan kamu tutup jalan tu. Jangan kamu sendiri menutup jalan tu. Jangan sampai kamu yang terhijab daripada sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so boleh faham? Ini penting ya sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Nak menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memang menyuruh kita datang kepada Allah. Memang menanti kita datang kepada Allah. Memang nak bagi kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ni maksudnya maknawi ya, bukan nampak secara mata kasar ya. Tapi maknanya nampak kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Dan itulah sifat yang sebenar-benarnya ya pada manusia, iaitu potensi kita untuk melihat keagungan dan kekuasaan Allah. Potensi kita mengakui ya tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala.